Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku nak buat sedikit unboxing salah satu device. Lepas aku punya smartwatch telah pun tamat riwayat ni sebab aku kopak dia punya apa ni panel depan ataupun screen dia terkopak masa bawa motor. Laju sangat kan. So ni aku ada satu smartwatch lah, Redmi Watch 5. Okay, Redmi Watch 5 ni antara budget smartwatch yang tak adalah mahal sangat, but then taklah murah sangat juga. So far harga dia reasonable. So Redmi Watch, okay, aku ambil yang warna hitam ni. Okay, rupa dia seakan macam Apple Watch juga. So dekat sini bagi yang jenis rubber band macam ni. Okay, buka dulu. So tengok dalam kotak ni ada apa. Dia bagi kita kabel charging dia. Dia pakai yang 2 pin macam ni. Ni jenis kabel dia. Okay, 2 pin USB A to 2 pin. So ni di proprietary Redmi lah kot. Okay, kemudian dalam ni kita ada booklet yang agak tebal lah, user manual agak tebal. Okay, so kita letak dulu user manual kat sini dan juga charging cable. Okay, kita tengok dulu smartwatch ni. Kita buka. So ni jom try boot up dulu. So dia bukan jenis leper, so dia tak boleh letak atas ni lah, buka rata. So dia punya band atau strap ni pun boleh tukar juga. Kalau tekan button kat sini boleh cabut. So Redmi punya style macam ni. Okay, nak buka pasang dia agak senang. So kita boot up dulu. Ada bateri kita ni. Yes. Oh, HyperOS pakai English. Download free fitness to your watch. Okay, kita akan download dulu. So kita sekarang baru belum hampir lagi pair dia. Okay, kita nak update dia punya software dulu. Dia kepada 2.1.107 lah punya version. Okay, sekarang dia receiving update dulu. So kita biarkan dia habis finish update dulu. So kita dah update dia punya software tadi. Phone ni sedikit sebanyak kita tengok dekat laman web, dia ada 3 jenis color. Yang ni adalah obsidian black, satu lagi silver grey dengan lavender purple. Ke dimension bagi jam ni adalah 47.5 mm, 41 mm. Okay, besar dan panjang dia 47, 41, 11 mm. Okay, thickness lah, sekali thickness. And then aluminium ni frame ni aluminium alloy frame. Alright. So heart rate sensor dia ada 6, actually 5 sistem. Heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, ambient light sensor, electronic compass. So 5 satellite positioning system dia pakai GPS, Galileo, GLONASS, Beidou dan QZSS. So 24 hari lah tahan dia punya bateri ni. Kapasiti bateri dia adalah 550 mAh.
So resolution dia 43 darab 5114 pixels. PPI dia adalah 324. Okay, Square AMOLED display. So AMOLED display lah. Screen to body ratio dia adalah 82%. Sebab bezel dia agak kecil. 60Hz refresh rate. Dan brightness dia sampai 1500 nits. Okay, yang lain kita tengok dekat sini, kat kotak ni pun ada 5 meter ATM water resistance, linear motor for precise ni. Okay, calling long battery, ya 24 hari, lama weh. So lagi specification dia adalah magnetic charging cable. So dia lekat ke belakang ni secara magnet lah. So dia magnet lekatnya tu supaya convenience lah. Boleh cas masa bergantung macam ni, dia tak berapa nak jatuh. Ok, wash face yang pre-loaded dekat sini ada Vital Flow, Big Min. Ni pun cantik juga. Chartreuse, Twist, Roma. Banyak lagi dia punya wash face yang kau boleh download dekat app. Inilah app Mi Fit ni. Okay, Mi Fitness. So manage wash face ni banyak boleh download kat sini. Okay, and then dia boleh jugalah terima call and everything. So okay, kita tengok dia punya function ni. So bila kita tekan ni kita boleh tubal lah list kita punya ni. Dia ada walk through ni lah, macam mana kita nak ni. Okay, so apps dia ni untuk workout lah kot. Okay, bila kita tekan button ni, okay, kita swap atas ni adalah workout kita, weather. Ni adalah sleep tracker. Okay, heartbeat. Kalau swap daripada atas ni adalah apa tu, notification. Sebab kali ni adalah kita boleh set up dia punya vibration. Ni adalah apa nama, apa ni, home screen, earphone. Okay, do not disturb, auto detect, pin battery and everything lah. So nak back dia, okay, bateri ni apa benda ni, wake for 5 minit. Okay, so dia ke kanan ni tak ada apa, sebab dari kanan ke kiri tak ada apa. So tekan tengah, kita pergi tengok dia punya app ni, workout. Okay, ni SpO2 kot. Ini adalah remote untuk kawal kamera daripada jauh. Kalau kita pair dengan phone, boleh jadi ni. Okay, so yang lain tu tengok dia punya display, home screen, layout, watch face. Okay, dah tengok dia punya ni tadi. Earphone, display tengok auto brightness, auto lock 5 second. Lama sangat, 10 second. Okay, raise to wake, shadow, screen on for apa ni, double tip to wake, always on display, smart. Okay, boleh smart. Okay, so tengok dia punya on, always on display tu, ni touch ni sikit. So dia ada very dim lah, kalau kau nampak ni very dim. Dia Wednesday. So that's about it. Kita try kat tangan kita ni, tak ada kecil sangat. Untuk wrist macam aku ni sesuai, tak nampak girlish ataupun nampak dia jauh tu macam Apple Watch ni, tapi Redmi sebenarnya. Tapi yang ni tidaklah orang kata mahal atau secanggih kalau dalam Apple ecosystem. This is a Redmi ecosystem, but the bargain here is battery life. Battery life yang memang 24 hari tahan. Okay, 56% ni maybe dalam 10-20 hari, 15 hari ke.
Okay, so that's it. So that's it for unboxing video and little bit specification of the Redmi Watch 5. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian. Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.